Halo, hai. Hari ini kita nak buat nasi goreng ayam cincang. Jom kita buat. Pertama sekali kita potong dulu bahan-bahan yang seperti ditunjukkan di dalam video ini. Kan. Potong nipis je. Tak payah nak tebal-tebal. Ikut sukalah nak potong gaya macam mana. Lepas tu masukkan 2 batang cili merah, 8 biji cili padi kita tumbuk secara kasar. Janganlah lumat sangat. Tumbuk bagi dia jadi macam ni. Okey. Lepas tu kita goreng 4 biji telur secara kasar. Lepas tu goreng dia hancur, ketepikan. Kita tomes barang-barang yang kita potong tadi macam bawang merah, bawang putih. Masukkan yang kita tumbuk tadi tu, cili bersama cili padi tu. Masak dia sehingga dia layu sikit. Lepas tu masuk ayam cincang. Ikutlah berapa banyak nak pakai, berapa ramai nak makan. Lepas tu kita masak sikit, kita masukkan carrot, kita gaul rata. Lepas tu kita masukkan sayur kobis tu, kita gaul rata sikit. Lepas tu masukkan pula 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar kicap manis, kicap masin. Lepas tu kita gaul rata lagi, bagi dia masak sekata, dan kita masukkan nasi. Nasi kita lah, nasi goreng kan. Takkan nak masuk ni pula. Lepas tu kita rasakan dengan garam, dengan perasa. Adjust lah ikut rasa, jangan lupa. Lepas tu masukkan telur yang kita telah goreng tadi, kacau rata, dan masukkan daun bawang ini sebagai hiasan lah. Dah siap untuk dihidang. Bolehlah anda cuba. Ingat makan, ingat rasa.